Orang yang murtad, orang Islam melakukan perbuatan murtad, itu jadi kafir. Kafir yang paling keji, kafir murtad. Kenapa? Kerana asal dia Islam. Contoh, dulu Islam masuk Kristian. Dipanggil murtad. Dulu Islam tak percaya dah pada agama Islam, murtad. Dulu dia semayang 5 waktu, sekarang dia kata pelawak belaka, tak betul belaka, murtad. Dulu dia kasih kepada Rasulullah, ini orang yang paling benci Rasulullah, dia sudah murtad. Faham? Syarat dia nak masuk semula Islam bukan dengan taubat. Kalau kita dulu minum arak, dulu zina dengan orang, dulu berjudi, dulu tak tutup aurat, dulu banyak tinggal semayang, bukan kena ngucap taubat kita. Dengan 3 perkara saja, berhenti buat dosa, menyesal, berazam tak mau buat. Orang murtad kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku telah kembali daripada dosaku begini. Kalau dulu dia kata Tuhan itu pelawak, Tuhan itu dusta, aku bernafikan apa yang telah aku katakan bahawa Tuhan itu dusta. Kena kata gitu, kata ulama.